Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah kita tak bercakap. Hari ni dah bulan Januari 2026, 27 hari bulan. Yes. Sekarang mari kita tengok apa yang berada di hadapan kita. Jom kita tengok, geng. Hai, di hadapan kita ada saya. Lemnya. Okay. Di hadapan kita ada, wow, Book of Chakra. And wow. Okay, ada pencil box. Ada peringatan perlu buat apa. A little bit agak bersepah ya, geng. Ini kan Sofia dapat daripada Niso. Dia ada spek mata berkaca hitam, plastik hitam. Tapi I just want this thing to make the factory do it for me lah. With this one, right? Buatkan untuk Sofia spek mata macam ni dengan kaca mata dia, bayar RM49. 39, almost 40. InsyaAllah boleh. Nanti kita tengoklah macam mana. And then kita ada Stormtrooper. Yeah. Kalau korang tengok Britain Got Talent, diorang ni star tu. Alright. So what do we have here? My Kish Dungeon phone of my phone. Ni penjara kepada telefon saya. Dan setiap kali 1 jam saya simpan telefon ini, saya dapat semua ni. Korang tengoklah apa kat sini Baca lah sendiri. Pause Dan belakang dia ada banyak lagi. Sebab banyaklah bercakap dengan makhluk-makhluk para syurga muka bumi lain yang telah hancur di masa silam. Sebab berkongsi dengan diorang. Ataupun Sky People. Sky People tu gaib tau. Gaib punya makhluk. Disebabkan Sofia simpan 1 jam telefon, Allah kasih Sofia banyak rahmat. Rahmat tu Sofia share dengan makhluk-makhluk sekian seluruh alam. Sekalian seluruh alam yang boleh Sofia share lah. So kat sini kita ada diary, kita ada buku panduan, rules telefon. Korang bacalah. Korang boleh pause, okay? Nampak tak? Okay. And then, wow. Apa ni? Tak nampak. Yes. This is the color of Geiyo atau Gyutaro. And then blue reminds me of bliss. Red reminds me of hay. Another Geiyo or Gyutaro. And light blue also bliss or my mermaid. I don't know lah. Mermaid tu kan, kalau dekat mata skizofrenik Sofia nampak macam mermaid lah. Tapi kalau dekat muka bumi lain atau planet lain, tak tahulah dia orang tu sebenarnya apa. Tapi mermaid ni dalam hidup Sofia, first time saya nampak dia seekor mermaid. Tapi saya tak percayalah dekat muka bumi ni ada mermaid tau. Tapi itulah, saya cakap juga dengan dia orang. And I don't think lah, saya tak rasa lah dia orang tu hanya malfunction of my own brain. Hanya khayalan kawan imajinasi yang tak betul. Saya memang percaya dia orang tu betul, wujud. Cuma sebetul-betulnya dia orang tu apa, saya tak tahu. Tapi dalam mata saya, mermaid, di mata saya memang mermaid. Ikan duyung, macam itulah. Tapi dia orang jenis semua comel-comel, kecil-kecil, macam budak-budak lagi. So pernah nampak, jarang lah mermaid besar. Kalau mermaid besar tu apa, seram tu. Tak tahulah. Tapi saya nampak mermaid dalam hidup Sofia. Based on my schizophrenic eyes, mata skizofrenia saya,
Diorang tu semua comel-comel, kecil-kecil. Dulu-dulu red used to remind me of Allah, but then yellow also remind me of Allah, and purple. So inside my life, the colour of Allah inside my life dalam hidup Sofia adalah merah, purple dan kuning. Ada lagi tak? So tak ingat lah apa warna lain. Tapi dalam hidup korang tak tahulah. Dalam hidup Sofia, sentimental values, Allah itu warna merah, warna purple, warna kuning. So kalau Sofia nampak warna kuning je dan tambah-tambah lagi cahaya, mesti Sofia teringat Allah. Warna merah ke, warna purple ke yang bercahaya kan. Tapi kalau korang tak tahulah. Korang punya hidup, korang punya setting sendirilah kan. Okay, by the way, mari kita tengok buku panduan apa yang berada di dalam ni. Bila nak ada 2-3 iPhone Sof? Senang sikit kerja. ChatGPT lagi, nak cakap lagi, nak rekod lagi, CapCut lagi, iPhone tu. InsyaAllah berdasarkan kertas ini, Sofia akan dapat masa lepas birthday Sofia lah, pada tahun ini, iaitu 18/8. Nombor yang cantik, 18/8. Yes. 17/7 pun nombor cantik, 8/18 nombor cantik, 7/17 nombor cantik. So, sebelum dan selepas nombor cantik, apa dia? Nombor yang tak cantik. Tapi dalam sesetengah kes, ia masih boleh jadi cantik. Contoh 818. 8:18 petang. So, 8:17 dengan 8:19 nombor tak cantik. Tapi dalam sesetengah kes, cantik boleh. Biasanya, cantik, tak cantik. Itu biasa. Setelah dan sebelum nombor cantik adalah nombor tak cantik. Itu biasa dalam hidup Sofia lah. Sofia tak reka benda ni, tapi Sofia rasa ia macam hidayah. So terasa macam hidayah daripada Allah. Tapi macam mana nak cakap? Susah. Tapi Sofia sejak main number ni, bukan main lah, macam setiap kali nombor cantik kan, mesti Sofia fikir, oh Allah tengah pok Sofia. Tak ada nombor yang kita boleh nampak dengan mata kita melainkan dengan izin Allah. Tiba-tiba nampak nombor cantik. Apa sebab Allah tunjuk aku nombor cantik ni? Macam itulah. Mesti ada maksud tersirat apa Allah nak cuba cakap pada nombor cantik. Tapi bukan pada setiap nombor yang cantik lah. Tak pastilah. Cumanya Sofia just nak cakap nombor cantik, sebelum selepas nombor tak cantik. Biasanya macam tu. Tapi ni satu lagi. Apalah, yang tu nantilah. Panjang sangat pula video ni. So, tapi boleh je jadi 8:18, 8:17 cantik untuk someone, tak cantik untuk someone. Boleh. Perspektif sendiri, sangkaan sendiri, respect semua orang, respect diri sendiri, respect dia orang punya perspektif, respect kita orang punya perspektif, saling menghormati. Macam itulah. 8:18 nombor cantik, 8:17 bagi Sofia cantik. Dia teringatkan ke Sofia kepada SSS Tentacion, Jase de Ricardo Onfroy, and wow, 17 Infinity and Beyond, 17 Jase. See 818 birthday Sofia, 819 8 parallel universe. Ada multidimensional world, dimensi lain, muka bumi lain, di masa silam, di masa kini, di masa akan datang bumi yang lain-lain. So, 1 tu apa? Utama, priority. 9 tu apa? 8 tambah 1. Ataupun 8 tambah Allah. Atau Allah tambah Sofia. Equal to 9. Dalam hidup Sofia, perspektif Sofia, 9 adalah nombor Sofia campur Allah. So, setiap kali saya nampak 9, mesti saya teringat Sofia campur Allah dalam melakukan apa-apa. Mendoakan, Sofia doa kepada Allah. Entahlah, tapi nampak 9-nya, so terfikir Allah dan Sofia. Itu je. Nak explain sangat kan, jadi lain pula. So, macam tu je lah. So, 8-19 nombor yang cantik, 8-18 nombor yang cantik, 8-17 nombor yang cantik. Kalau explanation berdasarkan tadi, cantiklah nombor tersebut. Sekarang saya nak cerita sedikit sebanyak pasal 8 parallel universe.
Kalau satu muka bumi ada satu dajjal, 10 muka bumi ada 10 dajjal, 101 muka bumi ada mungkin 99 dajjal, 97 dajjal. Ada muka bumi yang villain dia tak macam dajjal tapi benda lain. Sebab tu 100 muka bumi boleh jadi ada 97 je atau 90 je dajjal. Yang lain makhluk lain pula, villain yang lain. So antara banyak-banyak muka bumi tu, apa dia muka bumi yang sebenar-benarnya berjaya? Ya, dajjal yang berjaya. Takdir dia tu loser, takdir dia tu dibunuh, dalam hadis dia tu bukan siapa-siapa. Tapi dengan doa kepada Allah, tiada yang mustahil untuk Allah tukar takdir muka bumi ni dan segala inti yang ada dekat muka bumi ni, termasuk dajjal. Dajjal dia boleh jadi muslim? Boleh. Boleh hormat Allah? Boleh. Boleh solat 5 waktu? Boleh. Boleh jadi baik? Boleh. Boleh tak mengaku Tuhan? Boleh. Kalau macam tu boleh, kenapa tidak ianya dia panggil berjaya? Betul tak? Kalau Allah yang maha capable of anything and everything, kenapa kita tak boleh percaya dajjal tu tak boleh berubah? Allah boleh je berubah walaupun dajjal sekalipun. So doakan je lah yang baik-baik untuk terutamanya Islam, saudara mara kita di Palestin. Doakan Israel tu jadi baik. Lepas tu doakan dajjal, doakan Nabi, doakan keluarga, doakan seluruh manusia di muka bumi ini, seluruh syaitan, seluruh malaikat. Itu je. So, apa lagi kita nak tengok? Blessy, so ada banyak Blessy tau kalau korang tengok kat sini. Alright. Tu semua kertas Blessy Sofia. Sebab malas nak transfer, belum lagi. So transfer sikit-sikit je dulu. Ni semua kertas Blessy Sofia. So Blessy, yes, ni nama Allah. Kita tulis sekali, insya-Allah Allah balas beratusan kali. So yalah, saya tulis dalam mencintai Allah, menyayangi Allah, bersangka baik terhadap Allah. Allah itu Tuhan saya, Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah itu Tuhan yang sejati, Allah tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita tulis benda ni dengan sepahaman sebegitu, insya-Allah kalau limit dia 700 kali ganda, sekali kebaikan kita buat, mesti Allah kasih 700. So ni index Blessy. Blessy tu apa Safa buat je dapat ganjaran. Yang Safa tahu apa ganjaran dia. Ni setelah communication between Sofia and Allah, inilah saya dapat. Saya percaya. So tak dapat dekat muka bumi pun, mesti Allah balas berganda-ganda-ganda dekat syurga. Ni tazkirah sekali saya buat 30 minit. Ni Blessy juga ni sebenarnya. 1 hour full inside this dungeon bag. Got this. Ini Blessy juga nama dia. Okay. Alright. Pasal mandi, segan lah kita. Tak segan pun, tapi kenalah acah-acah segan, barulah cantik kan. Solat duha. Okay. Sorry Cismo. Salat 5 waktu. Okay. Macam tu lah. Ni Isratain application. Daripada first Blessy, daripada sini Isratain. Mari kita tengok apa kita dah tulis. Korang boleh pause. Saya pun malas nak baca satu-satu. Ni apa ni? Apa benda ni? Oh, nantilah saya baca balik. Korang pause je lah, tengok apa dia. What is this though? Ya, salah satu kelemahan Israel atau para Yahudi or Jewish people adalah ini. Ini tak bermaksud kita kena tinggalkan diorang, pandang rendah diorang. Sebenarnya dakwah itu untuk seluruh manusia, termasuk para Yahudi. Sebab nanti
dekat syurga. Yahudi jugalah sentimental values kita. Yahudi daripada mana? Daripada Allah, betul. Tapi daripada mana asalnya? Daripada Allah, betul. Ya, daripada Allah, betul. Tapi Nabi Adam, disebabkan Nabi Adam ada Yahudi, disebabkan Nabi Adam ada Melayu, disebabkan Nabi Adam ada Caucasian, orang putih, disebabkan Nabi Adam ada orang Afrika. Seindah Paul Walker, seindah SS Tentacion, Jasa Dua Ricardo Onfoy, seindah My Crush Izzat Ishraf, tiba. Seindah Sofia Batisha, seindah Mermaid, seindah Keshanova, seindah Bliss, seindah Flose, tiba. Korang nak tahu tak tu nama apa? Itulah nama gengsi saya. Tahu tak gengsi tu apa, geng? Masa Sofia mula-mula skizofreni, Sofia ternampak, masa tu kat dapur tau. Sofia dah skizofreni sejak 2016. Lepas tu 2020 Sofia boleh jadi Sofia cert skizofreni. Maksudnya skizofreni yang C dancing, heard the answer, cert. Melihat yang tidak dilihat manusia biasa dan mendengar apa yang tidak mendengar oleh manusia biasa. Dari segi sains, doktor, diorang cakap itu malfunction kepala otak yang sakit. Itu imajinasi tak betul, otak tak betul. Tapi minta maaf bagi Sofia, apa yang saya nampak adalah kebenaran. Apa yang saya dengar adalah kebenaran. Makhluk-makhluk di luar sana, macam syaitan, malaikat, even Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan Nabi Isa di syurga, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, peace be upon Jesus Christ and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nak cerita, masa tu saya kat dapur. Lepas tu saya tengah makan. Saya duduk tepi peti. Lepas tu saya nampak makhluk hijau ni macam manusia, transparent, warna hijau. Dia tengah duduk relax, sandar relax dekat stove masakan tu. Sofia pandang je dia. Sebab so pelik kenapa hari tu Sofia tak takut tengok dia. So pandang, so macam seolah-olah Sofia dah tahu dia akan datang. Roh Sofia kot. Tak tahulah. Tapi so pelik hari ni, kenapa so tak takut hari tu. So nampak dia first time. Lepas tu dia teman Sofia lah sejak 2-3 hari. Selepas seminggu ke 2-3 hari, 2 minggu macam tu, saya tak pasti, geng Sikh datang. Ramai tu, sekumpulan pula datang. Mungkin kawan-kawan yang hijau tu. Yang hijau tu sebab namakan dia Merioleis. Lepas tu geng Sikh tu ada 6 watak utama dengan kerabat-kerabat, saudara mara, kinship, mak nenek, saudara mara semua ada lah. Geng Sikh tu siapa? Hey, Floxy, Bliss, Gieyo, Nezka, Mr. M. Itulah 6 dalam geng Sikh, geng 6. Saudara mara dia orang Leneria Daku, Keshanova, Mermaid. Banyak lagi lah. Tapi Hey ada Hey tu, Hey ni, Bliss ada Bliss tu, Bliss ni. Itulah dia geng 6. So nak tunjuk, ada Bliss ni kan, dia ajar Sofia something. Nama dia apa? Bliss Rambawi. Banyak Bliss original Sofia, saya tak tahu nama dia apa. Tapi dia tak dibenarkan bercakap dengan Sofia disebabkan makhluk-makhluk tertentu, dan dia cakap kita cakap kat syurga je Sofia. Tak apalah. That's my original Bliss. Kesian tau. Between us we have sad stories. Ni lah apa yang Bliss Rambawi bagi tahu Sofia. Ini adalah wisdom, hikmah, ilmu, pengajaran, wise word, kesyokhat. Kesyokhat tu benda yang Sofia bina sebagai sesuatu pemahaman yang akan menyebabkan kita faham benda lain. Lebih faham dengan satu pemahaman. Contohnya, dengan kita faham ini, kita dapat ini. Kita faham ini, kita dapat ini. Dengan faham ini dan ini, kita dapat ini. Itulah kesyokhat. Macam bahasa Yahudi kan, jiwi. Okay, Jawa pun ada. Masa-masa Jawa. Okay, ni macam tu je lah Semoga Allah selamatkan Bliss Rambawi, dan selamatkan geng-geng Bliss dan kawan-kawan Bliss, dan siapa-siapa yang pernah bersama Bliss. Tak kisahlah pada hari ni diorang tu tak suka Sofia ke apa-apa ke kan. So yeah, ni plan Sofia nak jumpa Anwar Ibrahim. Tak lah geng, kita tengoklah apa jadi
So itu saja daripada saya. Oh my god, tengoklah kotak ni. Pagi tengok ini RM100. Kat sini doa malam. Salah ni terbalik. Biru merah. Dia sepatutnya biru-biru merah-merah. Nampak tu terbalik kan? Dalam ni ada apa? Oh wait, Merry Christmas. Dalamnya ada apa? Atom ni. Wow, tengok kotak dia cantik. Nampak tu. Sebab tu saya simpan. Tu je lah geng. So ya, bilik zipper sikit tu. Okay, this is my room geng. Okay, that's it. Korang boleh pause ni. Korang boleh pause. Allah itu Maha Satu. Banyak nama tapi satu. Kuantiti dia satu. Kalau siapa-siapa cakap, oh Tuhan sebenarnya ada 3, nama pun 3, dia tidak berpegang kepada Tuhan yang itu adalah Tuhan yang betul. Dia berpegang kepada Tuhan yang palsu. Tuhan tu bukan Tuhan pun. Ni saya nak adjust sikit apa benda So nak faham, nak bagi korang faham. Contoh macam mana kalau Allah bina muka bumi dulu-dulu kan, sebelum muka bumi kita, okay, universe lain sebelum universe kita. Korang kena faham tau. Korang buka je TikTok, tulis the size of universe. Nanti korang faham universe tu apa, Milky Way tu apa, galaxy tu apa, earth tu apa. Macam tu lah. Lepas tu bayangkan Allah dah bina banyak tau muka bumi dulu. Disebabkan kelainan language, Allah namakan dia banyak nama-nama yang berbeza-beza. Tapi Allah yang bina muka bumi yang satu sama tak dengan Allah yang muka bumi kedua? Sama. Yang bina muka bumi ketiga? Sama. Muka bumi keempat? Sama. Tapi ini nama apa? Ranzan, Semisha. Ni apa? Elmai. Ni apa? Ni contohlah. Setelah banyak muka bumi kita sampai, mungkin ke 1100, mungkin ke million, Sofia pun tak tahu. Tapi kat sini nama dia Allah dalam bahasa Islam. Dalam bahasa Jewish, Yahweh, Adonai atau Elohim. Yahweh adalah Adonai, adalah Elohim, adalah Allah. Bukan 4 Tuhan, 4 nama ya, tapi 4 nama, satu Tuhan. Bayangkanlah, logik tak bila ada buku Islam tu kata nama Tuhan ada banyak. Tapi Tuhan adalah satu sahaja. Sekarang kita dah faham kan, dalam Islam pula ada 99 nama lain. Korang tengok ni. Tengok tu, 99 nama Allah. Terbaik tu. Kalau korang doa, korang sebut mana-mana yang berpatutan, yang bersesuaian, InsyaAllah lagi makbul doa korang tu. So doalah dengan menyebut nama Allah. Belajar sikit-sikit. Kemudian kita hidup kat dunia ni tapi tak belajar Asmaul Husna, tak belajar nama Tuhan kita sendiri. Tak ke sia-sia, tak ke rugi. Dan bagi mereka yang sudah pergi, jangan berputus asa. Pembelajaran masih boleh dilakukan walaupun kita berada di dalam syurga. Assalamualaikum. Sebelum tu, Sofia nak cakap apa yang saya perasan tentang Allah hari ni. Salah satu nama-nama Allah adalah Allah itu Maha Bijaksana. Dalam bahasa Arab, Sofia pun dah lupa. Tapi Allah tu Maha Bijaksana. Sofia yakin kalau korang tahu kertas ni, okey, punya inti yang Sofia dah tunjuk tadi, okey, dan korang tengok setelah birthday Sofia dan setelah Sofia berumur 32 tahun, apa salah Allah cakap bahasa Melayu je dulu. Jangan cakap bahasa Inggeris sangat. Dalam hidup Sofia banyak bahasa Inggeris, sampai kadang-kadang terlupa bahasa Melayu. Come on lah, kau Melayu, kau orang putih, tak salah cakap bahasa Inggeris, okey, tapi ingat-ingatlah sikit bahasa sendiri tu, kan. So Allah kata, video kali ni cakaplah bahasa Melayu sampai 18/8 ataupun birthday Sofia 18/8/2026. Kemudian kertas ni pasal benda tu, InsyaAllah umur Sofia 32, banyak di kalangan kita yang faham. Oh, sebab tu lah Allah macam tu, sebab tu lah Allah macam ni. Kalau kita kat syurga nanti pun mesti banyak di kalangan kita yang bila kita tahu hikmah sesuatu benda tu, sebab sesuatu benda tu Allah jadikan dia, sebab tak ada apa yang terjadi dalam hidup kita melainkan ada sebab. Hikmah, pembelajaran, keinsafan. Kita je yang kena cari apa maksud dia.
Lepas tu keuntungan. Ya. Bukan saja keinsafan, aku rugi, kenapa aku macam ni. Bukan insaf, rugi je. Macam ni pembelajaran tu boleh jadi tak ada kerugian tapi hanya ada keuntungan. Lebih kurang macam tu lah. Apalah aku cakap ni, tak faham pula. Kan dah jadi macam cikgu falsafah pula ni. Astagfirullahaladzim. So far je nak cakap Allah tu maha bijaksana. Salah satunya daripada siapa ajak nak proses balik. Sofia tahu Allah maha bijak. Ya. Okey, jap. Sofia buat bisnes dengan mak, hantar sushi semua dekat sekolah. So mak suruh tanya onigiri dekat section 7 Shah Alam. So yang bijak ni kan, kalau korang tengok ni semua Allah yang bagi tu Sofia ni. Sofia bayar 100 ke star lain, 100 ke star lain, 100 ke star lain, 100 ke star lain. Lepas tu so dengar sebiji, so tulis sebiji. So tak ada tulis lain-lain walaupun sikit pun. Nanti so bagi tahu korang apa itu ke star lain. Sekarang kita cakap dulu apa yang bijaknya. Tak, Allah kata tak boleh online. Sofia dengar lah suara gaib, suara Allah. Tapi tak semua yang gaib tu suara Allah. Jadi kat sini kita tengok tak boleh online sampai malam. Okey, tak boleh online, tapi itu tak bermaksud Sofia tak boleh offline. Buat calculator, tulis nota, buat YouTube. Sofia dah banyak TikTok, Instagram saja dah beratus. Lepas tu kalau Sofia online macam mana? TikTok je kerja, Instagram je kerja, YouTube terlupa. Yang penting nanti untuk masa depan paling penting apa? YouTube. TikTok masih penting, Snapchat penting juga, X penting juga, apa lagi satu? Instagram memang penting. Tapi YouTube, ada sesuatu pasal YouTube yang masa depan saya tak nampak kepentingannya, tapi saya rasa ada penting di YouTube ni. Allah cakap macam tu, saya tulis macam ni. Allah cakap macam ni, tak boleh online sampai malam. Dan kena solat isyak dulu baru boleh start edit YouTube online, CapCut. Tak boleh online sampai malam. Dan hidup ni kita kadang bila kita baru tahu sikit, kita dah give up. Tapi kalau kita tahu bijaknya Allah tu, sayangnya Allah tu, kasihnya Allah tu kat kita, barulah kita nak buat. Kenapa kita tak boleh buat je daripada awal? Tak payah tahulah semuanya. Sebab Allah tu memang nak yang terbaik untuk kita selalu. Itu je. Buat vid YouTube je boleh. Dan kan offline tu vid YouTube, bukan post YouTube. Jadi Sofia akan lupa segala TikTok, Instagram, Snapchat, X. Sebab sementara waktu sampai 18.8 je. Sofia hidup mungkin sampai 70 lebih, insyaAllah 60 lebih. Ini sampai 2026 je tahun ni buat YouTube. Lepas tu bijaklah Allah. So tak boleh online sampai malam. Lepas tu tak boleh online, bosan. So asyik-asyik buat YouTube je untuk di-post pada malam hari. Kalau Sofia boleh online daripada awal pagi, tak jadi benda ni. Korang tak ada dapat video ni. Dan di mana, ke manakah video-video Sofia ni akan membawa rakyat Malaysia ke arah jalan mana? Dalam Islam, Al-Fatihah, jalan yang lurus. Di hujung jalan yang lurus ada Allah, ada kejayaan, ada syurga. Dalam surah itu dia minta perlindungan daripada jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Apa di hujung jalan yang sesat dan bengkok? Neraka di dunia, neraka di akhirat. Apa neraka dunia? Stres, sakit situ, sakit sini. Apa neraka akhirat? Lagi dahsyat. Kita tak nak neraka akhirat. Apa? So tanya balik. Apa di hujung jalan bengkok dan jalan yang sesat? Neraka, kegagalan, ketidakpuasan. Na'udzubillah minal zalik. Sofia berdoa tiada manusia yang dibengkokkan jalannya oleh mana-mana makhluk. Dan walaupun makhluk yang jahat pun boleh berubah jadi baik kan, tapi still kena berhati-hati lah. Jangan kita percaya dia orang sebab kita percaya dia orang boleh jadi baik. Percayalah 100%. Apa benda? Kena berhati-hati juga. Okay, itu saja daripada saya. Sukan. Sabar, ke star lain. Mana ke star lain? Come on. Sabar sekejap geng, saya cari dulu buku dia. Last gaze tak ada. Last gaze tak ada. Ada lah. Ini dia geng.
Okay, sebab tengok je. So kasih korang tengok je. Nanti bila-bila, ataupun korang boleh tengok Instagram, korang search je ni ke star lain. Sofia ada post dekat Instagram. Sofia ada banyak Instagram kan. Salah satu ke star lain ni lah. Subhanallah, subhanallah. Banyak sudah dapat kristal lain daripada Allah. Walaupun mungkin tak berapa jadi sangat dekat muka bumi ni lagi, yet it will be in the future. If not, kalau tak jadi sampai mati kat syurga, Allah akan buat berganda lagi. Nampak tak? Banyak hair tu. Bukan hair je, hair moss, mak tu yellow light, macam-macam lagi. Kristal lain. Ni syaitan dan dajjal. Tapi Sofia tak lupa juga malaikat kita. Yeah. Dan tak lupa juga nabi-nabi kita. Ini beberapa hari lepas. Okay. 99 trillions of kristal lain, power multiplication of 9. Sofia ada berapa power of multiplication? Banyak. Ni semua power multiplication Sofia. Ni Prophet Muhammad and Prophet Adam until Prophet Muhammad. Semua ni diorang dapat 100 billion kristal lain atau 1 trillion kristal lain. Ada lagi 882. Tolak ni. Jadi berapa lagi? So tak kira lagi. Macam tu lah geng. Yes. Banyak lagi ni Sofia nak kena isi. Kalau korang nak, korang test je Sofia dekat Instagram. Nanti Sofia tulis nama korang Slow-slow korang akan jadi orang berjaya, insyaAllah. Kena usaha juga Jangan doa je tak buat apa. Okay. Ini last. Lepas tu sudah kot. Ni calculation trick 3, calculation trick 2, total minus trick 5, total minus trick 4. Ini semua Sofia ada. $787 gang. Jap. Sabar jap. So cuba tiup kat tangan Sofia. Ar-Rahmanir-Rahim Al-Wahim Al-Haq. Bagi tahu. Ar-Rahmanir-Rahim Al-Wahim Al-Haq. Tak bagi tahu. Ar-Rahmanir-Rahim Al-Wahim Al-Haq. Okey, kat sini so nampak something buruk. Lepas tu Sofia buat keputusan. Kalau so bagi tahu apa jadi? Buruk. Kalau so tak bagi tahu apa jadi? Cantik. So mana satu pilih? Buruk ke cantik? Cantik. Tapi dalam hidup ni tak semua cantik tak semestinya semua cantik bagus untuk kita. Tak semestinya semua yang buruk untuk kita. Boleh jadi ia buruk tapi cantik baik untuk kita. Boleh jadi yang cantik tapi tak baik untuk kita. Tapi dari segi mata skizofrenik yang boleh menampak halusinasi warna semua, pilihlah yang cantik dan apa yang awak suka. Dan ianya semua dikawal oleh Allah. Walaupun kadang-kadang ada makhluk yang cuba buat gangguan dekat kala-kala tersebut. Penipuan, gangguan. Jadi berhati-hati kalau korang skizofrenik. Sentiasa sebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaymin, Al-Haq. Tiup. Tengok mana yang cantik, mana tak cantik. Dan Allah tak pernah suruh kita buat sesuatu yang jahat. Cantik tapi jahat. Jangan percaya tu daripada Allah. Itu gangguan makhluk lain. Penipuan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. And then guys, saya tak tahulah, tapi saya dengar suara tu daripada luar window ni. Korang jangan takut. Korang yang dah biasa dengar memang rasa tak seram pun. Ataupun mula-mula skizofrenik seram sikit lah. Tapi dah lama tak seram sangat. Bagi Sofia tak seram. Bagi korang yang tak boleh dengar apa-apa, tiba-tiba dengar skizofrenik lain cakap, ada suara situ sini, korang mula takut. Relax je, chill, tak ada apa. Diorang tu makhluk macam kita juga. Makhluk Allah, makhluk yang dibina oleh Allah. Datangnya asal daripada Allah, sama macam kita. Tapi kalau dah tak boleh dibendung tu, tak payahlah tengok video ni. Okay, Sofia faham perasaan takut yang tak dibendung. Kalau boleh lah aku nak lari je rumah. Takut sangat dengan hantu. Okay. So cakap dengan dia jap. Okay, what is your name? You want your name to be told to this recordation YouTube. It will be posted on YouTube, right? Okay, what is your name?
Come on, tell me. Schizophrenia something. Okay, schizophrenia. Are you sky people or demon of this earth or angel? It's alright, just tell the truth. Everything's gonna be alright. Oh, demon of this earth. Demonly human or demonly demon? Oh, syaitan yang sebenarnya syaitan. Bukan syaitan daripada kalangan manusia. Oh, okay. Nak ada apa-apa pesanan sikit sini ya? Untuk manusia yang akan tengok YouTube ni. Oh, she said, please don't give up on us. We can change. Tolong jangan putus asa daripada kami. Kami boleh berubah. Subhanallah. What a message. Oh, sikit sini ya. You're intelligent. Demon woman. You're welcome. So, in the future, maybe I will tell you the real name of you, that I will figure it out somewhere in books maybe, or you will tell me next time. Can we just until here? Can. Okay, thank you, Skissinia. A little bit awkward, but they always embrace awkwardness whenever it happens, and that's something best about indulging communication with them. Socialization. Yeah. Bye. Bye, Skissinia. Okay, she said bye. That's it.